Guys, nama saya Steven. Hari ini kami tengah pasang aksesori untuk ADV 160. Ini motor untuk display punya letak dalam showroom. Kedai kami ada pasang aksesori untuk ADV 160. Jadi kalau korang nak datang tengok motor ADV 160 dengan full aksesori, boleh je datang kedai kami. Jom kita pasang aksesori. Let's go. Tadi ada satu customer dia datang, ada asset. Datang dia buat apa tadi? Buat apa? Bukan servis. Dia longgar. Lepas tu tiba-tiba dia sembang dengan saya. Yang first ayat dia cerita, dia cakap apa? Dia cakap, bos dia sangat famous. Oh my god! Wow! Lepas tu saya cakap, taklah. Sikit aja. Okay. Bukan saya nak jadi famous, cuma saya nak bagi tahu kami ada buka satu kedai motor dekat sini. Kedai motor yang ada pusat servis macam ni. Jadi kalau korang nak beli motor, korang kena pilih kedai motor yang ada pusat servis macam kami. Maksudnya lepas beli motor kita akan jagalah motor korang. Kita tak akan tak jaga motor korang lepas beli motor. Sebab yang paling tak best punya pengalaman lepas beli motor adalah kedai tu dia tak mau tanggung kalau motor ada masalah. Betul ke tidak? Korang komen ke bawah. Ini crash bar ADV 160. Ini GV punya tau. Saya bagi yang full punya. Maksudnya dia bukan separuh, full punya. Nanti kita akan pasang crash bar brand GV dekat motor ni ADV 160 warna hit standard. Saya tak boleh tunduk lama sangat sebab saya sakit pinggang. Saya tua-tua. Tak senang nak pasang aksesori tau. Kita ambil masa dalam berapa jam untuk pasang seorang? 3-4 jam. Seorang 3-4 full aksesori ADV. Tak senang. Kerja banyak. Hanya profesional lah. Hanya profesional dia kata. Hanya profesional boleh pasang macam dia lah. Semua ADV aksesori biasa dia yang pasang. Dia sebab pandai ni. Pro. Dia sebab pro. Biasa orang dia ambil 3 jam. Dia ambil 1 jam pasang. Seorang. Dengan saya punya bantuan lah. Jadi jangan risau kalau korang beli motor dengan kita. Ada pusat servis, motor ada masalah, hantar je motor dekat kedai kami. Betul ke tak betul? Betul. Kita akan settle semula. Kita tengah pasang crash bar ADV 16. Tadi saya tunduk kejap aja saya punya pinggang sakit. Umur 30 tapi pinggang saya 50. Hari ni panas, cuaca panas walaupun bulan 11 tak hujan. Semalam ada hujan tapi panas gila hari ni. Pinggang saya satu dah boleh. Saya kena exercise semula. Kalau nak ride motor boleh sebab nak motor kita duduk aja. Hari tu saya ride dari Kuantan sampai Temulo 3 jam. Ada customer walk in, dia datang tengok ADV 160 full accessory. Tengok sana. Ini box EMS, brand EMS. 45 liter yang ni. Ini box 45 liter. Jadi kalau nak letak satu helmet tak ada masalah. Ini brand EMS. Jadi kalau abang nak pergi jalan jauh sampai tangan tukar je. Duduk dulu, rasa dulu macam mana. Tak, ini original. Macam ni lah rupa lepas pasang aksesori dekat ADV 160. Kedai kami ada jual dah ni ADV dengan full aksesori. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, datanglah kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Yang paling penting, kedai kami ada pusat servis yang sah Honda. Kita jumpa nanti. See you guys.